Okay guys, satu lagi motor 250 mampu milik. Harga bawah 10,000. CF motor 250 SR. Motor ni apa yang ciri-ciri menarik yang kita nak highlight dekat sini? Dia dilengkapi dengan dual channel ABS dengan slipper clutch. Kat harga-harga macam ni susah kita nak dapat feature-features yang ada pada motor ni. Jadi apa ciri-ciri menarik yang lain yang motosikal ni tawarkan? Jom kita tengok satu-satu. Okey, dekat bahagian power plant dia menggunakan enjin jenis DOHC. Dekat price point yang ni dia pakai DOHC tu agak tak kena kot lah. Biasa-biasanya kalau motor-motor yang bajet ni dia pakai single overhead cam. Yang ni dia tak kena kot. Dia bagi DOHC terus yang menghasilkan power sebanyak 27 horsepower pada 9,500 RPM. Dia buka kekuatan torque 22 Nm of torque. Okey, pada bahagian tayar dengan brake dia, kita cerita pasal brake dia dulu lah Dia punya brake depan dia pakai dua piston lah, biasalah. Untuk yang bajet punya, kalau pakai 4-port kan harga dia merepet lah pula kan. Tapi dia ada dual channel ABS tu untuk kita gunakan dia secara seharian tu. Safety feature dia bagus. Dan pada bahagian tayar dia, tayar depan dia menggunakan saiz 110, 70, R17 untuk bahagian depan. Dan tayar belakang dia menggunakan 140, 60 untuk saiz tayar belakang dia. Kalau saya untuk saiz tayar macam ni, harga dia okey, tak berapa mahal sangat lah. Untuk kalau kita biasa pakai naked bike, motor-motor berfairing 140 ni, harga tayar dia okey lagi. Okey, so pada tanda harga macam ni, bila dia pakai slipper clutch tu dah kira generous lah. Harga bawah 10k dah ada slipper clutch. So bila kita downshift tu, dia punya feel tu lagi smooth. Yang ni saya nak try duduk atas motosikal yang berketinggian, dia punya seat height 785mm ni. Untuk saya yang berketinggian 162 cm ni, saya boleh betul-betul flat footer dekat sini So kita tengok. Dan riding position dia tu yang ni tak terlalu radikal lah. Sebenarnya dia masih acceptable lagi. Kalau untuk kita pakai dia secara daily, kita tak ada lah rasa macam kita letak. Macam kalau orang tak biasa bawa sport bike tu, dia akan letak dia punya weight tu kat tangan. Yang ini saya rasa masih acceptable lagi, masih selesa lagi. Kalau tanya kita orang berbaloi ke tak berbaloi dengan harga 9,988 ni, memang berbaloi. Apalah tak berbaloi. Mungkin dia kurang-kurang ciri-ciri macam ciri-ciri premium. Contohnya macam USB fork, DFT meter panel dan bla 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 bla. Tapi untuk harga macam ni dia dah cukup generous lah. Harga bawah 10k bro. Murah gila dah tu.